No, kita dalam kereta baru lah. Ini bukan kereta kita, kereta pinjam. Macam biasa aku suka pinjam kereta orang. Kita ada kat dalam BYD Atto 2. Kita nak tahu kereta ni EV antara yang paling berbaloi kat market sekarang. Dia list nombor 2 top 30 EV kat market sekarang. IMA 7 nombor 1 lah. Yang ni nombor 2. Terkejut tak? Sebelum ni Atto 3 control. So aku akan buat macam-macam test. Macam biasa, test kepala tahu aku ni. Dan kita start dengan 100% bateri. Macam biasa, aku kalau boleh aku tak nak charge langsung sampai aku pulangkan balik dekat BYD. Kan? Kita cuba. Dan aku nak on Perbarang eco mode, perbarang normal mode, sport mode. Pasal dia EV practical lah, bukan untuk merempit. Tapi dapat kat aku merempit. Kita tengok berapa lama dia boleh tahan dengan aku. Okey, kita masuk gear. Mana gear knob dia? Oh, gear knob dia ala-ala Merc kita. Dan dia punya parking brake kat sini. Macam tu. Dia main stick-stick gitu. Okey, jom. Sini dia cakap ada 397 km. So, kereta ni sepatutnya ada range dalam 400 km lah. First kali kita masuk highway, kita kena test power. Pasal aku pakai sports mode. Okey, aku nak masuk lane kanan. Let's go. Not bad lah. Tak adalah teruk sangat. Okey je. Bagi aku kan, aku dah hidup dengan EV ni kan dah berapa lama kan. Aku rasa aku susah dah nak pergi ke acceleration kereta biasa. Tak boleh. Aku dah biasa dengan EV. Tak boleh lah pergi kereta biasa macam Aku ada satu perception bila Atto 2 ni release. Aku rasa kereta ni macam tak perlu pasal dah ada Atto 3. So, kenapa dia ada Okey lah, mungkin dia nak target market yang lagi murah sikit. Lepas tu size kereta pun macam kecil sikit kan. First impression masa aku pergi showroom and aku tengok dia punya interior macam boring je. Tapi yelah, macam Atto 3 kan dia macam huha sikit. Yang ni macam selamat. Tapi best ke tak sebenarnya? Ataupun dia memang design ke arah praktikal? Dan kita on the way balik ke Taman Melati. Kita redah highway. Tapi sekarang kan aku dah insaf. Aku dah tukar balik ke normal mode. Aku tak perlu sports mode. Aku rasa kereta ni 0 to 100 7.9 second dah cukup. Kira laju lah. Kalau kau nak beza dengan Vios, kau nak beza dengan Honda City, Honda City Hybrid, X50, X70. Basically dah lebih lah pada kereta-kereta lain tu. So kau nak apa lagi? Kau nak apa-apa? 4 saat kereta 1,000? So aku rasa set normal mode paling waras lah. Dekat highway dash ni aku boleh rasa lah sini ada banyak bump kan. Dia suspension kereta ni lembut lah. Dan kalau nak melayan corner tajam-tajam ni, dia punya body roll, dia punya tergolek dia agak tergolek lah. Pasal yalah dia setting comfortable kan. Ni bukan sports car, aku gila apa. Okey, aku baru habis Kirija dan kita balik ke Atto 2 ni. Aku nak sumbat benda ni. Aku memang suka sumbat benda-benda mengarut kat belakang kereta orang. Muat ke tidak? Oh, dia bukan auto. Aku ingatkan dia auto. Oh no. Okey, ini saiz Neo. So tak muat Sekejap. Bagus lah. Leather seat shoot. Depan belakang. Kan kereta mahal-mahal sangat pun kan. Seat belakang ni macam sedap lah. Aku nak try duduk belakang. Mai. Tu dia muat. Dah muat. Cantik. Yeah. Jom kita balik. Okey, dah sampai rumah. Sekejap. Kita keluarkan ni dulu. Kita nak load benda lain pula malam ni. Tu dia. Handsome tak belakang dia? Lampu dia lawa lah kalau korang tengok. Maybe too fancy untuk certain orang. Tapi bagi aku suka. Sekarang ni baru kita test betul-betul punya. Kita akan sumbat anak ramai kat dalam ni. Hari ni aku nak bawa anak pergi airport. Kami akan mulakan perjalanan jauh naik highway. Mana? Sumbat. Kasih nombor 1. Tak tahulah abang dia nak duduk macam mana kat tengah-tengah. Kasih nombor 2 masuk sini. Good luck lah abang nak duduk tengah-tengah ni. Okey lah. 2 kasih dah masuk dengan eloknya. Hanya seorang abangnya kat sini. Abang dia kena duduk kat tengah-tengah. Masuk. Go.
Nak mana satu? Kiri ke kanan? Yang ni dapat NSX, yang sebelah sana tak dapat apa-apa. Nak yang mana? Blue. Blue? Okay, go blue. Tak dapat apa-apa. Macam biasa, bestnya kereta ni, kita masuk je, lepas tu dia terus start untuk kita. Aku tak payah tekan apa-apa, tak payah tekan brake apa pun. Semua dia start sendiri. Masuk. Macam mana kita tengok abang muat ke buntut dia? Abang dah tolak ke tepi dah. Okay, so sekarang kita tadi dah pakai dalam berapa dalam 40 km tadi pakai. So bateri ada lagi 87%, 360 km. Tapi ni NEDC tau, bukan betul. So aku suspect boleh dapat dalam lagi 300 km mungkin. Jom kita pergi ke K. Cakap sama-sama. K. L. L. I. I. A. A. Apa tu? Clear. Clear. Dah, KLIA, go. 1 jam 70 km one way. Ini memang betul-betul pakai ni. So kita sampai dengan bateri 65%, 248 km. Tu dia macam aku pakai 100 km biar betul. Padahal jarak 70 km je. So tengok ni ramai-ramai ni. So hari ni anak aku dia datang untuk hantar member dia yang fly ke Jordan. Pasal budak tu dah tahu cakap Arab. So walaupun dah habis SPM, boleh fly terus ke Jordan untuk sambung studies. So tadi kita dah pakai dekat highway. Aku lenjan sampai. So untuk kereta tu jalan jauh, aku rasa memang sangat comfortable. Walaupun lah kau tak boleh pergi sampai 180. Nak buat apa 180? Oh yo. Cepat tengok aeroplane. Wow, ada berapa aeroplane? 1, 2, 3, 4. Okay, inilah rupa hantar student-student cemerlang Malaysia. Macam sorak untuk tim bola. Okey dah, jom balik. Dah lock. Okey, jom balik. Dah berjaya sampai Taman Melawati. Tengok range Aku dah pakai sampai 41%. Alamak. And then tinggal range lagi 148 km. Biasanya kalau sampai rumah, kalau tinggal dalam 100 km, aku akan charge. Tapi macam biasa, aku akan pakai kereta ni sampai 0%. Dan baru kita tahu berapa banyak range yang dia ada. Kita tak percaya NEDC. Tahu tak NEDC tu apa? Not even damn close. Masa aku bertolak daripada BYD Aranda Damansara, aku bertolak odometer tulis 2220 km. Sekarang dia tulis 2401 km. So kita dah pakai range. Ini nombornya. Eyo, Zishan pula try hari ni. Kereta baru. Sebenarnya belakang ni sangat luas. Kaki mewah gila, straight. Peliknya macam ni dia tak boleh muat belakang ni. Dia tak boleh muat. Tak boleh muat je kan. Dan kita pergi makan dekat Ahmad's. First time rasa Ahmad's. Okay, banyak dah kita jalan. Kita dah jalan memang banyak ni. So kita dah tinggal 24%, 86 km je. Kalau ikutkan logik, aku rasa dalam 50-60 km je sampailah habis bateri. Aku nak buat benda yang ramai orang minta, tapi benda tu aku hanya boleh buat di tempat yang sejuk pasal aku nak holiday. Holiday dengan kereta ni tapi tak ada hotel. Macam mana? Okay, dah sampai rumah. Aku sebelum pergi ke Genting tu aku nak charge dulu. Sekarang ni rumah aku 7 kW saja. And kita top up sikit So sini boleh nampak dia boleh dapat 6.4 kW sahaja. Ni AC charging. Rumah aku single phase. Okay, kita tinggal dulu, top up sikit, baru kita pergi Genting. Tapi kita tak top up sampai 100%. Macam biasa, hati kena kental bro. Okay, disebabkan tak muat, kemudian nak cabut. Simpan ke office. Dia kalah balik kampung. Okay, banyak barang dah. Yeah, let's go. Okay, kita dah sampai dekat bawah Genting. Tadi hujan, ni sekarang macam dah okey. Kita punya range sekarang kita dah makan dalam 17% memanjat. Sekarang kita cari pot. Nampak ni pukul 11.20 malam, happening gila kat sini. Tengok ramai orang melepak kat sini. Round 3 cari pot.
Ya Allah, malam-malam susah ni nak cari pot sini. Baru tahu macam mana nak off lampu kereta ni. Pasal dia auto kan. Pasal semua kat sini. Wiper kat sini, lampu kat sini, wiper belakang kat sini, semua kat sini. Off. Maknanya lampu dia kontrol kat sini lah. Pasal dah tak cukup dah nak sumbat kat sini. Okay, so sekarang ni kita cuba set up tempat tidur kat belakang ni. Sejuk. Wow. Boleh lah. Tak adalah sejuk gila kan. So, tujuan aku datang kat Genting ni sebenarnya, aku nak camping. Aku tidur. Korang duk minta aku tidur kan. Oh, I rasa kita tak boleh tidur. Why? Pendek gila. Ini tak boleh ni. I imagine benda ni akan sampai ke depan. Sekarang ni tak langsung. Okay, jom try. Seat tu kita gerak ke depan. Okay, kita gerak ke depan. Cik, confident ni. Bawa barang beria. Tapi ada kemungkinan memang tidur ni fail. Kasih ni aku kena cabut dulu. Okay, ni sepatutnya drop macam ni. Okay, Baba tak ada kerja, Baba cari kerja. Acah. Okay, so yang ni kita tutup dulu. Kita set up dulu. Kita tengok harapan dia macam mana. Emang macam Okay, go. Sekejap, tengok bawah masuk tengok bawah masuk. Isyai, 1, 2, 3 bawah masuk. Kaki tak boleh turun. Best ke? Sebenarnya tak boleh. Kaki ni, ya Allah, tak boleh. Macam mana nak tutup? Wow. Okay, sekarang ni aku ada idea lain Ini idea sebenar dia. Ini device untuk V2L. Nampak mati plug? Kita tengok Allah, V2L dekat depan lah. Kena lalu kot tingkap lah. So V2L kena lalu depan. Okay, ni kita buka and then cucuk. Okay, fine. So kabel skala ni, semua ni kena lalu kot tingkap. Masuk. Kata camping. Okay, good job. Dah cucuk dia teruslah. VTOL 61%. Jom kita buat roti. Sekejap, Shan. Kita bakar roti. Tada. Bakar roti. Jangan Shan, panas. Okay. Dah siap. Dah keluar lah. Okay, dah. Roti bakar dan jam. Okay, kita punya pala tu bukan takat tu je kali ni. Tengok aku bawa apa. Kau tengok aku bawa apa. Ni, bawa benda ni. Ini monitor. Monitor ni kita nak pasang apa tau? Sekejap. Sabar jap. Baguslah ada assistant ni. Okay, thank you. Oh, sorry. Dah, ambil ni. Tu. Tu dia. Korang sabar jap. Aku nak pasang PS4. Jan, on. Alamak. Yeah, kita berjaya, Jan. The first ever PlayStation dalam BYD. Wow. Yeah. Wow. Dah, pegang. tak apa-apa. Okay dah, final mission complete. PS4 dan monitor dan sambung ke V2L. Yay. Okay, kita nak tengok satu benda. So untuk setup PS4 dengan monitor 0.2 kilowatt. Power masuk kot tingkap, pergi ke belakang. Oh no, anak aku main. Tengok. Wow. Isha masuk semak, main rally masuk semak. Walaupun hari ni macam aku rasa fail sikit part nak camping tu. Camping tu memang fail gila. Memang kaki aku tak muat. Ataupun mungkin aku balik rumah, aku camping kat rumah je. Anak bini tinggal kat rumah. Aku camping kat luar rumah. Kan? Tapi
Yang pasti aku dah berjaya pasang V2L. Gila pening lah genting ni. Dah sekarang pukul 1 pagi. Nampak tu ha. Buka meja besar. Okay, kita turun bukit. Sekarang 60%. Kita rasanya sampai Melati. Jom kita bet. Mesti sampai Melati dengan 60% juga. Regen sekarang dah 61%. Naik 1%. Bukan aku yang buat, kereta yang buat. Dah sampai Tol Gombak. Aku berjaya regen sampai jadi 64%. Aku dah berjaya sampai rumah. Aku menepati janji 63%. Nampak? Regen kereta ni sebenarnya not bad tau. Nampak aku punya consumption 13.9. Ini including turun bukit lah. So memang efisien lah kereta ni. Memang efisien. Tadi dah fail kan, tak boleh nak camping kan. Tapi tak apa, malam ni aku redah juga. Aku seorang dalam kereta ni. Ini baru betul-betul bini suruh aku tidur kat luar rumah. Okay, kalau tengok di luar kan, tu dia macam aquarium tu. Siap aku punya katil kat dalam tu. Aku baru belajar something sebenarnya. Nak tutup lampu sebenarnya kat sini. Off juga. Daytime. Baru gelap betul. Sekarang barulah boleh tidur. Dan skrin ni boleh off juga dekat sini. Dia tukar jadi jam. Lampu ni off macam mana anak aku aja? Oh iyalah, pintu tak tutup. So kita akan tidur dalam kereta dengan bateri 62%. Kita tengok pagi nanti tinggal berapa persen. Sekarang pukul 2. So should be aku akan bangun dalam 6.30 untuk subuh. 4 jam lah tidur dalam kereta. Nampak? Aku buat semua ni semata-mata untuk korang tau. Sanggup ni. Okay, so aku dapat tahu yang sebenarnya BYD Atto, mana-mana Atto 2 ataupun Atto 3, dia tak ada spesifik camping mode. Tapi korang hanya perlu pergi dekat dia punya menu and then turn off je. DRL, lampu semua boleh turn off. Tapi untuk nak elak daripada jiran-jiran aku kacau aku tidur dalam kereta, aku buka tikap. Lepas tu aku bubuh towel anak aku sepit. Tu dia. Aku buat untuk korang tau. Aku buat untuk korang. Aku buat untuk korang. Good night. Morning. Subuh gajah agak aku ni. Sedap juga tidur dalam ni So total aku pakai untuk 4 jam 4 jam. Aku pakai dalam 4%. So small matter lah. Kalau camping sampai 7 jam pun aku rasa still okay lah. Tak ada hal lah. Okay alang-alang aku tidur kat dalam. Aku biar je on. Bagi cukup 7 jam. Lebih. Good morning. Atto tu dia masih on. Jom kita tengok status bateri dia. So sekarang pukul Allah, dah lock. Dia dah padam lah. Tak silap aku tadi dalam 10 minit lepas dia still on. So bateri tinggal 55% je. So kira kalau 7 jam korang tidur kat dalam kereta, dia akan turun dalam 7%. Tu aku on aircon. Aku on 23. Fan 1. Cakap pasal aircon kan, aku suka BYD create benda ni. Aku suka bila kereta yang tak ada button kan, swipe 3 jari kiri kanan, dia akan adjust aircon. Kalau 3 jari atas bawah, dia akan adjust temperature. Terbaik. Cakap pasal button kan, kat sini dia still ada physical button. Ada start stop. Tapi start stop ni kita dah tak pakai. Sini ada regen braking, cut fogging. Ini control volume. Dan juga on off untuk screen ni. Ada hazard light. Ni auto hold, hill stop. Last sekali toggle ni untuk adjust sport mode ke, eco mode ke, ataupun normal mode. Okey lah, walaupun aku camping, tapi ni camping kat rumah. Next time kita dapat EV lain pula, kita cuba camping dekat betul-betul camping ground. Barulah proper. Satu benda interior untuk Atto 2 ni aku suka. Macam seat dia memang nampak smart tapi nak cakap duduk sedap, dia tak berapa sedap sikit. Aku rasa macam ada something wrong kat sini. Dia macam sakit, keras ke something, aku tak tahu. Tapi seat dia handsome. Dan steering baru ni aku suka. Dia tak macam steering Seal, steering Dolphin yang gila mengarut, berbentuk-bentuk macam nak terbang. Aku tak suka. Yang ni memang cun.
Sini ada physical button, ada menu, 360 camera, ada ADAS. Ni control untuk auto cruise control. Ni nak control jarak dengan kereta depan dekat ataupun jauh. Belah kanan untuk kontrol menu. Lepas tu ada volume button kat sini. So ada 2 volume button, sini satu, sini satu. Lepas tu ni ada voice command, ada phone dan juga ni menu. So aku suka lah. Door panel dia clean, tak mengarut sangat macam Atto 3. Tak semua orang boleh terima Atto 3 punya design. So kita dah test macam-macam. Dah layan corner kat Genting. Kita dah cuba nak camping tapi tak berjaya. Lepas tu kita dah pergi jalan-jalan kat area bandar. So sekarang ni sebenarnya korang pun tahu aku sebenarnya memang nak jual Kona tu kan. Tapi aku nak mencari kita punya kereta baru je Shan. Kita nak cari kereta baru. Tapi kereta baru kita kena murah. Tak nak dah kereta mahal. So sebenarnya Atto 2 ni jatuh kat kategori EV bawah 100,000. Adalah dia punya diskaun-diskaun. Itu korang pergi settle dengan showroom. Tapi sekarang ni aku dengan bini nak pergi EV Next. Kita orang nak tengok apa sebenarnya option used EV. Pasal tahun 2025 ni used EV dah banyak gila. Tambah lagi pada BYD, banyak gila. Korang boleh dapat Atto 3 below 100,000. So kalau tengok balik spek Atto 2 ni, beza dengan Atto 3 used, berbaloi ke tak sebenarnya? Ishan, kita patut ambil yang besar ke kecil? EV besar ke kecil? Kecil. Kecil je. See, sebenarnya Atto 2 ni memang dah habis praktikal. Aku suka. Pasal dia kecil. Dia mengingatkan aku bawa Ativa. Tapi dia lagi besar pada Ativa lah. Lepas tu dia EV. Aku suka. Atto 2 ni memang dah ubah perspektif aku yang EV yang boring. Sebenarnya dia sangat praktikal. Walaupun rupa dia agak boring lah. Tapi dia praktikal. Sampai dah kita dekat EV Next. So EV Next ni kalau kau nak cari semua sekali EV daripada Sime Darby memang confirm ada dekat sini. Tapi kan kat sini dia ada Aura Good Cat juga. Aku nak tengok. Ni Denza D9. Tak boleh. Besar sangat. Mini. Ni idaman lah kan. Dari dulu lagi idaman. Teringin sangat nak ada mini. Tengok dalam dia cantik. Jangan terpesona. Dia tak ada pintu lah Ishan. Hai, Mini Resolute ni memang lawa. Countryman PHEV. Ini pun idaman. Oh, elektrik Elektrik sila. Oh. Luas. Belakang still luas. Dia size Atto 2 lah. Atto 2 luas sikit. Best ke? Ada feel ke tak? Ni sebiji ada E6. E6 ni, BYD E6 ni dia sebelum M6. Harga dia orang jual 74,000 weh, berbaloi. Tapi dia 5 seater, dia bukan 7 seater macam M6. Ni Atto 3. Atto 3 Ultra. Dah ada use. Ni Ultra. Dia tak menjerit. Yang ni harga dia jual 92,000. Sini ada lagi satu BYD Dolphin. Ini standard range. Korang tahu tak berapa harga dia nak jual? 60,000 lebih. Okay, ini standard range. Kira kau beli EV yang macam mana nak cakap, bahasa kasar dia EV bodoh lah. Pakai je. Tapi praktikal. So aku dah settle kat EV Next. Last kali kita orang try Dolphin. Dolphin ni best sebenarnya. Aku pun terkejut. Okay, aku dah sampai balik ke Taman Melati. Bateri aku tinggal 25%. Ni daripada aku charge sebelum pergi Genting Competition used car dengan competition harga brand new ni dah makin lama makin dekat lah. Macam Atto 2 ni dia membuatkan aku fikir, kau perlu ke beli used car kalau kau boleh dapat EV brand new dengan spek yang not bad lah. Tapi kalau kau pergi pula ke used car macam tadi aku bawa korang tu, boleh dapat Atto 3 weh. Atto 3 mahal sikit je daripada Atto 2. Itu yang membuatkan macam, alamak, macam mana ni? Lepas tu pula, orang yang nak mencari EV yang sangat murah dah sangat accessible sekarang ni. Dah boleh cari Dolphin dengan harga 70,000. Kita dah sampai level 2 tau sekarang ni. Kita dah bukan macam dulu kalau nak beli EV je 200,000. Itu 4 tahun lepas 200,000 punya cerita. Sekarang 70,000 kau boleh beli
EV weh. So sekarang ni aku dah cerita habis pasal Atto 2 ni. Best dia kat mana, tak best dia dekat mana. Tapi satu je aku belum buat. Aku belum habiskan bateri Atto 2 ni. Jom kita habiskan sampai kosong. Macam biasa, kita cari pasal habiskan sampai kering. Kita tengok berapa jauh kita boleh pergi dengan dia punya bateri yang kecil ni. Okay, kita habiskan lagi bateri 17%, 66km. Jom kita pergi makan. Kereta ni aku memang tak ada benda nak komplain lah. Sangat praktikal weh. Lepas tu aku shock bila bawa kat Taman Meloti ni kan. Aku boleh menyelit. Dia memang remindkan aku macam mana aku bawa Ativa aku dulu. Ini makan roti canai paling best untuk aku. Ni roti telur bawang favorite. Okay, so sekarang aku nak ke meeting. Aku memang nak menghabiskan range Atto 2 ni. Dan kita tengok bila dia sampai 0km tu berapa range yang tinggal. Masa aku bawa Ativa dulu, yalah Ativa dia turbo kan. Yalah orang cakap, oh tekan-tekan pergi kan. Tak boleh beza dengan EV lah, sorry lah. EV, korang kena bawa EV baru korang tahu apa itu torque. Selain daripada masuk drag racing untuk rasa torque yang kuat, kau kena bawa EV. Cukup ke tidak 350km tu kan, dia punya range tu? Bagi aku cukup je. Pasal dekat bandar kau tak ada nak pergi mana pun. Dan 80kW punya speed charging tu bagi aku sama je macam aku punya Kona aku yang dah dinosaur tu. Dia sama je. So aku dah go through experience hidup dengan charging speed yang bukan beratus-ratus kilowatt ni. Bagi aku acceptable. First impression aku dengan kereta ni, bila masuk aku tak suka dashboard dia. So sekarang ni bila dah pegang 5 hari, aku rasa aku masih tak suka dashboard dia. Pasal bulky lah. Tapi yang ni, dia punya screen tu memang gedebuk kat depan kau punya steering. Lepas tu gedebuk macam satu dinding besar dekat depan kau. Bagi aku tak suka sangat. Tapi advantage-nya dengan kereta harga ni, dua-dua seat depan kau dapat electric seat, okay? Mana ada kereta lain ada 2 electric seat kat depan, siap ada aircon bonton. Itu aku suka. Untungnya kau beli Atto 2 ni, dia EV yang baik hati. Pasal dia bagi kau 17 inci punya rim. So kalau kau nak cari tayar nak replace, memang senang gila nak cari. Tak ada spesifik EV tayar lah. Tak payah. Bagi aku plus point yang paling besar sekali dekat Atto 2 ni, ini EV yang paling efisien aku pernah bawa. Kalau korang suka label aku ni racer, mat kaki berat, kau tengok berapa consumption bateri dia. 13.9 kWh per 100km, okay? Kalau kau rasa kau tak nak spend banyak, inilah EV-nya. Hari ni kita bawa BYD Atto 2 pergi Hon Yin Fabric Sdn Bhd. Yes. And aku pick up. Tengok Tengok aku pick up. Ta-da! Ada gam. Ada fabric. Fabric ni lah korang kena tengok lah dekat episod Satria Neo nanti. Ada spray gun. Awesome lah. Ya, mari kita tengok. Oh, dia dah marah. Sekejap, dia dah marah sekejap. Dia dah marah. Please charge in time. Tak mau. No. Kita ada lagi 10%, 36km. Let's go home. So nak balik rumah katanya dalam 16km. Kita ada 36km. Aku rasa lah kan. Apa kata hujung-hujung ni kita on sports mode? Ya, sports mode. Oh, keluar dah merah, keluar dah. Jom, sports mode. Keluar simpang. Wih. No dah malam kan. Ceritanya sekarang aku bagi kat staff aku untuk buat beauty shot kereta ni. So dia orang pakai sampai 0%. Bukan aku yang buat, dia orang yang buat. Aku pula cuak nak drive ke rumah Sepatutnya kalau tinggal 0% ni, aku rasa dia akan boleh pergi dalam 10km. Dia orang cakap kereta ni reach 0% dalam 1-2 km dari sini. Aku pula mangsa situasi. Sabar je lah. Okay, so kalau tengok odometer kat sini 2681 km kan. Masa aku pergi Genting tu, aku charge sampai 96%. So masa aku dah charge sampai 96% tu, aku punya odometer dalam 2445 km. So bila aku tolak 2681 tolak 2445 km, aku dapat mengikut kalkulator aku 236 km je.
So kereta ni sebenarnya range dia berapa weh? So kalau 100%, aku assume kereta ni boleh jalan dalam 280 km. Tapi lah kan, pasal aku pergi Genting Highland, so dia macam, dia ada memanjat, so dia punya battery consumption dia tinggi. Tapi bila turun, aku tak pakai bateri langsung. So fair kat situ lah. Aku tak pakai bateri langsung sampai Taman Melawati. Aku siap regen lagi kan. Aku boleh kata full range kereta ni kalau tak ada highway 300 km lah. Tapi satu benda aku impress, walaupun bateri 0%, dia tak padam aircon weh. Aircon aku still jalan 100%. Aku nak paling kuat pun boleh ni. Okay, tapi jangan baik cari pasal lah. Sekarang kita balik ke rumah. Aku akan charge pakai AC charger kat rumah. Esok dah nak kena pulang kan kereta.